Bila pemuda UMNO jerit Muafakat Nasional balik, ni bukan nostalgia. Ni tanda UMNO dah mula rasa terhimpit. Lepas konvensyen khas pemuda UMNO Malaysia, satu mesej jadi jelas. Pemuda dah tak yakin dengan hala tuju yang sedia ada. PN disaran bubar. Muafakat Nasional disebut semula UMNO plus PAS. Soalan dia sekarang bukan boleh ke tidak. Soalan dia sekarang, kenapa sekarang? Realitinya mudah. Dalam kerajaan perpaduan, UMNO memang ada kuasa, tapi bukan dominan. Akar umbi mula tanya, kenapa UMNO nampak senyap? Kenapa keputusan besar tak datang dari UMNO? Pemuda nampak dulu benda ni sebab mereka dekat bawah dengar suara ahli yang makin gelisah. Muafakat Nasional bukan benda baru. Dia pernah wujud dan ia runtuh bila PAS pilih bersatu. Tapi politik ni bukan pasal dendam. Politik pasal kiraan. Hari ni PAS kuat dalam PN. UMNO pula makin terhimpit dalam kerajaan. Dan bila pemuda sebut MN, itu isyarat UMNO tengah cari positioning baru. Bukan kawan baru. Ni bukan drama dalaman parti. Ni soal survival. Kalau UMNO terus kabur dengan identiti sendiri, pengundi akan buat keputusan tanpa tunggu UMNO. Dan kalau PAS rasa boleh berdiri sendiri, sejarah pernah tunjuk politik Melayu jarang menang bila berpecah. Muafakat Nasional bukan jawapan automatik, tapi ia signal besar yang UMNO dah mula berani bercakap. Soalan terakhir yang orang tunggu, adakah pimpinan berani dengar suara bawah atau tunggu sampai PRU yang buat keputusan dulu? Sebab dalam politik, yang lambat membaca isyarat selalunya yang paling awal tumbang.